Assalamualaikum. Ada makcik tu tanya aku, Nasir, boleh tak tengok kereta makcik? Tapi tengok dululah, makcik modal tak ada. Keretanya aircon tak ada. Okey, lepas tu lagi satu, tingkap makcik tu tak boleh buka sebelah kanan. Okey, tak apalah, kita checkkan dulu. Check pun tak ada masalah, boleh je. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok dululah apa masalah aircon ni. Tengok ada gas tak ada gas. Jadi sekarang kita ambil screwdriver lah. Kita ambil screwdriver, kita tengok dia punya gas ni ada tak. Buka tutup ni pipe untuk kompresor ni gas ni lah. Habis, okey. Nampaknya kat sini aku tekan dia punya kepala bacam ni, gas tak ada. Tak ada keluar langsung lah, gas ke minyak ke tak ada keluar. Jadi kat sini ada bocor lah. Okey. Jadi kita check lah bocor kat mana. Kita ambil itulah, kena ambil lampu lah. Okey. Dekat sini tak ada bocor nampak tak ada kesan-kesan minyak Tengok kat sini, tengok macam mana. Dalam nampak ada kesan minyak. Jadi kita boleh checkkan sajalah. Lagi satu, pipe untuk klem yang belah panas ni pun pergi ke kondenser pun macam ada basah lah sini. Dia punya pipe ni lah. Jadinya sekarang ni depan ni tak ada apalah. Itu sajalah aku boleh check untuk gas aircon ni lah. Cik tu pun cakap suruh check saja. Kita check sajalah. Okey. Next time aku akan check untuk tingkap tu apa masalah, tak boleh turun, tak boleh naik. Nanti aku akan buat video lagi lah. Apa-apa cara gas lah.